Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast kami, di mana hari ini kita akan membawa anda menyelami keunikan Tasik Kenyir, salah satu destinasi pelancongan semula jadi yang paling berharga di Malaysia. Jadi dalam episod ini, kita akan melihat Tasik Kenyir daripada dua perspektif utama, iaitu mikro dan makro. Bermula daripada aktiviti pelancongan, komuniti setempat dan perniagaan kecil di peringkat mikro, sehinggalah kepada sumbangannya terhadap ekonomi, kelestarian alam sekitar dan pembangunan pelancongan negara di peringkat makro. Jadi jika anda ingin memahami bagaimana sesebuah destinasi pelancongan bukan sahaja memberi pengalaman kepada pelawat, malah memberi impak besar kepada masyarakat dan negara. Teruskan bersama kami dalam perbincangan ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke podcast Tasik Kenyir Mikro dan Makro Ekonomi Pelancongan. Hari ini kita akan melihat sesebuah Tasik Kenyir ini menjadi bukan sekadar sebagai destinasi pelancongan semula jadi, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi yang hidup di masa kini. Di mana keputusan kecil individu memberi kesan yang besar terhadap ekonomi sesebuah negeri, iaitu di negeri terendah inilah. Okay, bersama saya pada hari ini 5 panel hebat daripada jemputan kita. Selamat datang ke podcast kita pada hari ini. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya sebagai moderator pada hari ini. Saya Muhammad Zafar Haikal bin Zulkifli, dan kita akan teruskan dengan panel yang pertama. Sila perkenalkan diri daripada. Saya Nuraya Kolbiati binti Abdul Suli sebagai Wakil Kerajaan Negeri. Okay, untuk panel yang kedua. Saya Nur Aimizawan Nekata Bukari sebagai pengusaha tempatan. Yang ketiga. Saya Kak Ichi sebagai Wakil Pelancongan. Panel yang keempat. Saya Nurul Alexia binti Hafiz sebagai pengusaha industri pelancongan. Dan panel yang terakhir kita. Nama saya Nur Nazira binti Syarisham sebagai Wakil NGO Alam Sekitar. Okey. Kita pun membawa masa lagi, kita akan teruskan dengan soalan pertama yang akan ditujukan kepada kerajaan negeri, iaitu dari segi sektor makroekonomi. Jadi kerajaan sendiri menyebut konsep multiplier effect dalam pelancongan. Bagaimana Tasik Kenyir menyumbang kepada ekonomi negeri dari sudut makro? Bila pelancong datang, bukan sahaja operator rumah bot dapat untung, tapi restoran, kedai kecil dan pengangkutan pun akan berkembang. Setiap ringgit yang dibelanjakan oleh pelancong akan disalurkan kepada ekonomi tempatan. Dari sudut makro, ini akan meningkatkan pendapatan agregat, pelaburan masuk dan penggunaan domestik. Cabaran kami ialah memastikan pembangunan ini tidak akan menjejaskan ekosistem Tasik Kenyir. Jadi kami sedang rancang insentif hijau untuk pengusaha yang melabur dan dalam teknologi dan alam. Okey, jelas di sini kesan makro bermula daripada aktiviti kecil di peringkat bawah lah. Jadi mari kita dengar pula pandangan daripada pengusaha tempatan yang membuat keputusan mikro yang pada setiap hari. Seperti sini tak? Okey, dari segi saya pula, kami berdepan dengan keputusan harian seperti kos minyak, penyelenggaraan bot dan harga sewa. Bila permintaan pelanggan menaik, kami perlu menambah kapasiti supaya dapat memuaskan menarik minat pelanggan. Tapi kalau kos koperasi terlalu tinggi, kami terpaksa naikkan harga. Itu keputusan mikro yang terus beri kesan kepada pelancongan dan komuniti. Kami juga perlu sokongan untuk mendapatkan bekalan untuk tidak membebankan pelancong tapi memenuhi setiap permintaan. Jadi sangat menarik. Keputusan pengusaha jelaslah mempengaruhi pengalaman pelancong itu sendiri. Jadi mari kita dengar pula suara pelancong itu sendiri. Silakan.
Kami membuat keputusan berdasarkan bajet dan pengalaman. Kalau harga naik terlalu tinggi, kami mungkin pilih destinasi lain, tapi kalau servis berkualiti dalam alam sekitar terjaga, kami sanggup bayar lebih. Contohnya, kalau ada houseboat guna tenaga solar dan sistem pembahan tertutup, kami rasa lebih yakin dan selesa. Itu keputusan kecil kami, tapi bila digabungkan dengan ribuan pelancong, ia memberi kesan besar pada pasaran. Okey, di sini kita mula melihat mikro mula membentuk sebagai makro. Okey, sekarang kita dengar pula daripada pengusaha industri yang melihat kedua-dua perspektif ini serentak. Jadi soalannya, bagaimana anda melihat hubungan antara keputusan mikro dan juga kesan makro dalam industri pelancongan di Tasik Kenyir itu sendiri? Pada peringkat mikro, kami tentukan strategi harga, promosi dan juga capacity resort. Tapi bila digabungkan dengan semua pengusaha lain, ia menjadi kesan makro. Sebagai contoh, pelaburan meningkat, imej Kenyir naik dan ekonomi negara berkembang. Kami berikan sokongan kerajaan dalam bentuk mempromosikan ke antarabangsa dan infrastruktur modern supaya produk kami lebih mudah terjual kepada pelancongan. Dan kalau semua pihak bergerak seiring, Kenyir boleh menjadi destinasi eko-pelancongan bertaraf dunia. Dari segi perspektif global, bagaimana Tasik Kenyir ini dilihat dari perspektif global dan juga matlamat dari segi SDG sendiri? Jika kita menilai Tasik Kenyir ini melalui kerangka SDG, kawasan ini mempunyai potensi yang tinggi untuk pelancong luar. Dan contohnya di peringkat antarabangsa, Tasik Kenyir ini juga menyokong SDG 8, SDG 11, SDG 12 dan SDG 15. Seterusnya, jika Tasik Kenyir dapat mengekalkan keseimbangan pembangunan dan konvensional, ia bukan sahaja memenuhi keperluan SDG, tapi juga berpotensi menjadi rujukan sebagai action dalam peringkat pelancongan. Baik. Okay. Untuk kita dah selesai untuk perspektif daripada setiap panel lah. Okay. Sangat menarik, namun pembangunan tanpa kawalan juga akan membawa risiko yang tinggi lah. Okey, seterusnya mari kita dengar pula pandangan daripada NGO alam sekitar. Soalannya, apakah kebimbangan utama NGO terhadap pembangunan di Tasik Kenyir itu sendiri? Tasik, kami riset tentang pencemaran Tasik dan sisi dari houseboat dan pembangunan di Bali Kenyir. Kami, kalau pencemaran berlaku, ia bukan sahaja menjejaskan pengusaha kecil, tapi keseluruhan ekonomi makro. Pendapatan pelancong jatuh, imej antarabangsa rosak. Jadi kami tekankan sistem pembangunan terbentuk, audit keselamatan dan zon perlindungan supaya ekonomi dan alam sekitar sama-sama terpelihara. Pelancong mesti seimbang dengan konservasi. Kita teruskan lagi dengan soalan. Sebagai aktivis alam sekitar lah, bagaimana apakah isu-isu utama yang perlu diberi perhatian di Tasik Kenyir ini? Antara isu yang paling besar sebagai untuk environment kita adalah isu-isu yang berkaitan kepentingan. Isu yang paling besar ialah pencemaran sampah plastik, gangguan kehidupan liar dan juga risiko pembangunan yang tak terkawal. Sebagai aktivis, kita menekankan prinsip ESG atau Education for Sustainable Development, seperti pendidik pelancong tentang amalan hijau, pengurusan sistem lebih ketat dan aktiviti ekopelancongan yang tidak merosakkan alam. Okey, sangat menarik. Sebagai kesimpulannya, perbincangan hari ini jelaslah menunjukkan bahawa mikroekonomi dan juga makroekonomi Tasik ini saling berkait antara satu sama lain. Jadi keputusan kecil terhadap pengusaha dan pelancong membentuk corak permintaan, manakala perancangan kerajaan dan kelestarian alam menentu hala tuju jangka panjang ekonomi itu sendiri.
Jadi sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada panel-panel jemputan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.